kita pengundi China-India macam mana? Selama ini, kita boleh kata tak apalah gitu. Kita ada pengundi China, kita ada pengundi India. Saya nak tunjuk kalau saudara-saudari tengok tahap sokongan pengundi China dengan pengundi India, saya rasa saudara-saudari akan lagi bimbang daripada saya. Tengok ya. Ini sokongan pengundi China. Sokongan pengundi China dalam tempoh 2 tahun jatuh 32%. Separuh daripada sokongan pengundi masa awal-awal kerajaan ini ambil alih Mac 2023. Akan ada tweet famous di luar ni yang telah disusun untuk akan serang saya kata, kenapalah mendedahkan benda yang tak baik. Adalah. Akan ada bekas setiausaha akhbar Fahmi Fazil tiba-tiba komen, saya tak suka Rafizi sebab dia banyak emosi. Amboi. Kalaulah dia sebagai bekas setiausaha akhbar, Menteri Komunikasi ada emosi sedikit, tak adalah kita lemau macam sekarang, saudari. Masa lawan walaun. Dia boleh tweet. Akan ada kata ni, yang ini kita simpan ini. Kita jangan. Saudara-saudari, sebab itu parti yang berkuasa dia kalah. Sebab masalah semua disimpan. Semua tunjuk kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri hebat, semua bagus. Masa Najib masuk pilihan raya umum 2018, daripada 18 laporan yang masuk kepada dia, 17 kata dia menang, 1 je kata dia kalah. Semua macam itu. Tapi saya senyap-senyap. Sebab itu saya tak banyak komen sebelum ini. Sebab itu saya tumpu kepada kerja kerana saya tahu bahawa kita ni jauh lagi untuk meyakinkan pengundi-pengundi yang ambil risiko dengan kita sebelum ini. Kalau tengok kepada sokongan pengundi Cina, kita patut bimbang. Bukan saja kita patut bimbang, DAP patut bimbang, saudara-saudari. Kalau saya tanya Guitek lah, kalau saya tanya kawan-kawan Cina yang ada kat sini, kita tahu bila kita duduk dengan kawan-kawan pengundi Cina, bahawa dia tak jauh sangat daripada sini. Akan ada orang kata, jangan bimbanglah, pengundi Cina, dia tidak akan undi PN-nya sebab PN ada PAS. Agaknya apa yang pengundi Cina akan buat? Pengundi Cina akan buat seperti mana kita mendapat nasib di Sungai Bakap. Pengundi Cina tak keluar. Dan kalau tengok beberapa pilihan raya kecil sejak setahun yang lepas, tengok Air Kuning, tengok Sungai Bakap, tengok Mahkota, berapa peratusan keluar mengundi pengundi Cina? Sekitar 40%. Berapa peratusan keluar mengundi pengundi Melayu? Paling kurang 70% lebih, Sungai Bakap 80%. Apa kesannya bila pengundi Cina, akibat dia merasa jauh daripada Pakatan Harapan dan PKR, seperti yang ditunjukkan oleh angka ini, bila dia menjauhkan diri, dia tak keluar. Apa kesan kepada kita sebagai parti yang bertanding di kursi-kursi campuran? Hampir semua kursi campuran kita tidak lagi menjadi kerusi campuran pelbagai kaum. Dia akan jadi kerusi Melayu majoriti. Yang tinggal, yang betul-betul kerusi campuran, hanyalah Subang, hanyalah Pandan, hanyalah Bayan Baru, mungkin Nibong Tebal sedikit. Hatta Johor Bahru pun akan bertukar. Johor Bahru sekarang dalam 48-52. No, actually, 58, 42. 58% Melayu, 42% Chinese. Bayangkan, kalau yang 42% tu tak sampai separuh keluar. Yang 58% dan majoriti itu semua keluar. Dan kita tahu, undi Melayu kita tak sampai 30% pun. Jadi ini perkara-perkara yang semua duk sibuk ni, berkempen ini, sampai hari ini tak ada seorang pun yang masih lagi menjawab ataupun ada strategi untuk jawab yang ini. Ini undi Cina. Undi India.
Kalau saya tak tunjuk pun, saudara-saudari semua tahu apa yang berlaku di bawah. Antara pengundi Cina dengan pengundi India, pengundi Cina dia rasa macam aku dah bosan, tak nak keluar. Pengundi India semakin ramai yang rasa marah. Yang rasa mereka dipinggirkan. Itu ditunjukkan oleh sokongan-sokongan itu. Dan cuba kalau kita lihat jumlah yang tidak pasti itu, telah sampai ke 55% daripada pengundi India. Dia tak nak dua-dua, tak pasti. Ini kalau kita lupa tahun 2008, macam mana Pakatan Rakyat pada ketika itu menang 5 negeri dan menidakkan majoriti 2/3 BN buat kali pertama. Kerana ada gelombang besar pengundi India. Ini risiko kita dalam 2 tahun akan datang.